Apa hukum ibu bapa tersangat marah dia pukul muka anak dia, kepala anaknya, maki dan sebagainya. Terlalu marah punya pasal, maka 3 perkara dia buat. Pertama, dia pukul muka atau kepala. Yang kedua, dia maki. Nampak? Ni 2, 3 ni haram belaka. Faham? Haram dan berdosa. Ingat molek, kita tak boleh pukul orang melainkan ada sebab, yang sebab itu dibolehkan oleh agama. Contohnya Allah kata kalau bini mu deraka, fa'izuhunna, tak boleh pukul. Mu nasihat, baca kitab, baca hadis, tegur dia. Tak jadi apa kok, fahjuruhunna, jangan tidur dengan dia. Tertib nombor 2. Tak jadi apa kok, kalau kita tak tidur dengan dia, kau sedap dia galak, breakdown teruslah bilik. Faham? Maka yang ketiga, fadribuhunna. Hak 3 baru boleh pukul. Anak gitu kok. Bila kita dibolehkan memukul hamba, bila kita dibolehkan agama memukul anak, bila agama kita kata boleh dah kalau gini pukul bini, ada 3 syarat kena ingat. Yang pertama, haram pukul kepala dan muka. Yang kedua, haram pukul kemaluan. Yang ketiga, haram pukul siapa jarah, siapa cacat, siapa patah, siapa luka. Haram belaka. Dah pukul gua ni, pukul pedih saja. Faham tak? Ambil rotan ni sunat. Batu kedai kalau kita pergi Mekah, kalau kita pergi Mekah Madinah, hak banyak jualnya rotan. Pasal ni sunnah daripada dulu. Rotan ni bubuh di rumah kita, bubuh di paku gitu. Anak buat salah, lepek atas labu putih. Pedih dia berasa. Pecah tak? Dah. Tak usah kuat gini. Gitu. Gulung di batin dah. Gerbang. Faham tak? Nolak dah nak kena, kita buat bunyi. Gulung terus. Wah, tepi. Faham? Ni pergi muka anak. Haram. Pasal apa Nabi kata jangan pukul muka. Nampak? Dari tidak ngaji. Ambil kayu go, ambil tali tu buat di lembu putih tu. Piang itu, pedih tak? Adalah kesan sikit. Dah ada masalah. Jangan siapa patah kayu. Nak kapal masuk atu. Lalah nengung. Tengok anak. Nak zuriat kita sendiri. Kemaluan tak boleh pukul kemaluan. Boleh mati, boleh cedera dan sebagainya.